PMX yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, saya nak merayu pada PMX pada hari ini, iaitu apabila PMX keluar negara, kalau berjumpa dengan pemimpin-pemimpin luar, tolonglah bagi tahu pada mereka kalau datang ke Malaysia jangan lupa jumpa Tun Dr. Mahathir, ziarah Tun Dr. Mahathir, bagi cadangan pada pemimpin luar untuk mereka ziarah Tun Dr. Mahathir. Kalau mereka tak mahu, itu hak mereka. Tapi sekurang-kurangnya PMX, pemimpin-pemimpin luar boleh belajar bagaimana tidak mahu jadi seperti Tun Mahathir. Sebab pemimpin hebat tiba-tiba dilangkaui, kalah, hilang di posisi. Mungkin juga mereka boleh belajar bagaimana jangan kalah sampai hilang di posisi pemimpin yang sangat hebat suatu ketika dulu. Jadi mereka boleh belajar. Jadi kepada PMX, saya minta salah satu agenda kalau pergi keluar negara, jangan lupa pelawa mereka untuk datang ke Malaysia dan jangan lupa ziarah Tun Mahathir. Sebab orang tua PMX, orang tua dia cepat meraju. Macam saya, minggu depan sahabat saya yang juga ahli korporat dari Malaysia nak pergi ke US dan juga negara Eropah. Saya juga nak pesan pada dia. Saya dipahamkan dia sahabat kepada Presiden Donald Trump, sahabat kepada Presiden India, Presiden Turki dan pelbagai. Dia sahabat. Saya nak bagi tahu dia jangan lupa kalau pergi jumpa Presiden Donald Trump, pesan kat Donald Trump mai ke Malaysia jangan lupa jumpa Tun Mahathir. Orang tua dia cepat meraju. Assalamualaikum.